Ini adalah Al-Quran yang aku selalu gunakan untuk baca setiap hari. Kenapa aku suka Quran ni adalah yang aku beli ni memang dia dibagikan kepada 5 jilid. So dia nipis dan dia ada numbering, so korang boleh ikut 1, 2, 3, 4, 5, maksudnya dia mengikut susunan juzuk dan surah. Paper dalam Al-Quran ni dia menggunakan paper yang gloss, nipis dan licin permukaan dia. Okey, ayat Al-Quran ni dia sebenarnya korang nampak putus-putus, tapi sebenarnya dia macam satu perkataan. So korang boleh nampak tafsir setiap perkataan tu ada kat bawah dia. So bila baca tu korang nampaklah satu perkataan tu apa maksud dia. Belah kanan pula ada maksud untuk satu ayat by ayat. Di sebelah kiri muka surat pula ada tafsir, ada pelbagai jenis tafsir yang ada kena-mengena dengan surah ataupun ayat yang terdapat di sebelah kanan muka tu. Pada muka surat akhir dan paling hujung Quran ni, dia ada ringkasan di atas atau rumusan. Maksudnya kalau kita nak tahu berkenaan sejarah Madinah, dia ada letakkan kat situ sejarah Madinah, muka surat ke berapa, pada buku ke berapa. So korang senang nak tengok dan refer balik lah. Ada juga hukum-hukum tajwid. Okay. Hukum tajwid ni dia ada terdapat di beberapa tempat, pada hujung Quran, pada bawah Quran, dan ada satu tempat lagi. Sekejap lagi saya tunjuk. Di sini pula adalah susunan surah-surahnya. Kat sini korang boleh nampak nama surah, di juz ke berapa, dan kat situ juga ada tulis sama ada surah ini diturunkan ketika di Madinah ataupun di Mekah. Okay. Dan disertakan juga bookmark kat sini. Bookmark ni basically untuk tanda buku, tanda kat mana kita baca, dan juga ada ringkasan tajwid kat dalam ni. So jangan lupa dapatkan Amazing Al-Quran ni.